Kerana anak, saya bukalah puasa dekat dalam kereta. Sedih. Pertama kali buka puasa dalam kereta, ya Allah. Dah kenyang ke? Next Saturday boleh buat juga tu. Okey. Awak dah kenyang ke? Dah. Ha. Dah kenyang? Duduk diam-diam kat situ. Jangan kacau Mbak Mumi tahu. Hello Sarah, pernah shoot dengan Sarah dalam 3 duda. Oh, okey. Awak watak yang mana? Rin. Awak watak apa? Saya hampir tiap hari berbuka dalam bonet kereta. Kenapa? Kenapa berbuka dalam bonet kereta? Meniaga Kita AD. Jap. 3 duda. AD. Kejap. Bukan Sarah cookies, Mama cookies, Mama Sarah. Memang taklah aku nak buat cookies. Jap. Rin. Alamak. Sarah ingat Konti. Tapi Sarah tak ingat assistant director. Alamak. Sorry. Jap. Bagi Sarah ingat balik. Rina kawan makeup artist tu. Sarah tak ingat. Sorry. Alamak, Sarah tak ingat. Okay, sorry. Minta maaf kalau Sarah tak ingat. Mungkin kalau Sarah tengok muka, Sarah ingat. Kalau Sarah tengok muka, Sarah ingat. Kadang-kadang nama Sarah tak ingat. Ada berapa banyak Rina? Okay, kalau tengok muka, Sarah pasti ingat. Hai, Assalamualaikum semua. Salam daripada Indonesia. Nak beli skin saver Sarah? Okey, tolong masukkan sabun. Mana Kak Andi Arshil di Jakarta? Sarah, kalau beli satu saja boleh ke? Beli sabun? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekejap ya, saya... Okay. Alright. Wow, okay. Okay, cuba sabun kita ini. Bukan. Combo. Kirim ke Hong Kong bisa kakak? Bisa. Okay, masukkan loose Lumiere 10 orang ini. Okay. Okay, korang tolong okay, masukkan semua. Lepas tu tolong masukkan Acne Away. Acne Away tu nombor 1. Ya, baik. Okay, Acne Away ni tolong pinkan please. Korang, kita ada mini cleansing balm. Okay, Acne Away ni. Okay, tak. Kita ada mini cleansing balm. Kita nak habiskan korang. Kita nak bagi harga yang best. Hai Sarah, tudung dan melting balm dah sampai. Terima kasih. Hello. Okay, yang baru masuk Sarah punya live, hai. Yang tak pernah kenal Lumiere lagi, nanti kejap. Yang tak pernah kenal Lumiere lagi, saya nak bagi tahu Lumiere ni produk yang tengah hype sekarang, yang tengah viral sekarang. Lagi-lagi kita punya cleansing balm. So sekarang ni kepada yang baru masuk, caranya gimana Sarah kalau kirim ke Hong Kong? Okay, boleh DM kita. Jihan, DM kita ke by PSL. Dah pin kan? Acne Away? Okay. Bisa DM kita dan nanti we go from there. Alright? Okay korang.
Kalau korang tengok dekat bag nombor 5 sekarang ni ada Acne Away. Kita nak habiskan ini mini cleansing balm. Saya akan cuci muka saya sebab muka saya berminyak-minyak pergi padang bola tadi. Okey, Acne Away ini dalam ni dia ada tea tree oil. Jadi kalau remaja nak pakai, ini pencuci muka dan juga makeup remover. Nampak tak? Nampak tak ada biji-biji hijau dalam tu? Nampak tak? Ini adalah kita punya cleansing balm yang kecil. Kalau kulit kering sesuai tak? Sangat-sangat sesuai. Sebab dia ada shea butter. Okey korang, 38% sekarang ni untuk Acne Away. Kita tinggal lagi 127 botol, 127 biji. 127 biji, betul? Itu Okey, korang boleh habiskan. Untuk kulit jeragat sesuai tak sis? Sangat-sangat sesuai. Korang jangan beli satu, jangan beli dua, tapi beli 3 terus. Korang boleh habiskan dan beli. Okey, Acne Away Melting Balm ni untuk kulit kering, untuk kulit berminyak, untuk kulit jerawat. Kalau untuk anak remaja you yang ada hormonal acne kan, hormonal acne sangat-sangat bagus. Dia ada shea butter. Dia ada shea butter untuk melembutkan kulit muka. Dia ada fruit acid complex. Dia ada Uniclay Biotech. Dia ada encapsulated vitamin E dan 7 botanical extract. Dia ada tea tree oil. Kalau korang tengok ni warna hijau, jeragat boleh. Ini apa nama dia, boleh bawa pergi travel. Nampak tu warna hijau tu? Okey. Warna hijau ni adalah kenapa? Beg dia dalam kereta saya. Ambil. Syaikul Islam. Saya tak nak balik. Habis takkan nak duduk kat sini sampai pagi? Awak nak dengan mama? Tak apalah, dia nak dengan saya. Tapi ambil je barang dia dengan kasut dekat seat depan. Okey. Jeragat sangat-sangat boleh. Ini adalah Hai Ako. Dan 3 pieces Acne Away. Thank you so much. Okey, boleh habiskan. Kita memang nak habiskan. Ada 127 biji dan sekarang tengah 38%. Korang tutup mata, ambil saja 3 ke 4 ke, bagi kat kawan-kawan, bagi hadiah. Terima kasih Yasmin. Siapa yang beli hari ni, semoga korang dimurahkan rezeki. Semoga dimurahkan rezeki korang. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang baik dekat dalam sini. Bila nak kahwin? Alah, nantilah. Alright, kita habiskan malam ini Acne Away. Lepas tu kita pergi ke sabun pula. Tinggal 100 biji lagi. Yeay. Kunci? Tolong kejap Sofia, ambil kunci kereta kakak dalam. Saya ingatkan akak jual tudung. Ada tudung. Ada. Tapi saya fokus dekat Acne Away ni. Saya nak habiskan. Apa dia? Betul. Okey, masukkan, naikkan tudung beg nombor 2. Naikkan tudung kepada beg nombor 2. Okey korang, produk Lumiere yang lain semua kita ada beg nombor. Okey, kalau untuk beg nombor 2, sabun RM77. Apa dia? 23% korang untuk sabun combo. Malam ini sahaja kita habiskan semua kita punya sabun. Malam ini Sarah buka untuk semua orang-orang baik ada kat dalam ni. Dia tak nak, tak apa mama, tak apa. Boleh jadi dengan Sarah. Maybe 1 o'clock. Dan order buka je Titi terus membeli. Ya, kena membeli sebab sekarang ni tengah murah. Lepas guna melting balm, perlu pakai pencuci muka tak Sarah? Perlu, kena double cleanse korang, kena double cleanse. Kita Lumiere ni is all about quality. Favorite word Sarah daripada semalam. Kita punya muka bersih, badan kita bersih dengan pakai sabun ni. Kalau beli satu sabun RM69, tapi kalau beli 2 sabun jadi RM77 korang. Saya buka untuk malam ini sahaja. Tapi kejap lagi saya akan cerita ingredients, okey? Sebelum itu kita nak habiskan
habiskan korang. Dan order, thank you so much. Kita nak habiskan Acne Away Melting Balm kita. Okey, berapa lagi tinggal? 100 biji lagi tinggal korang. Korang, habiskan korang. Murah gila murah. Okey, korang nak cleansing balm, cleansing melting balm mini, boleh. Kita dah pinkan tu bag nombor 1. Bag nombor 2 ada tudung. Okey, Amel, tudung. Okey, dalam masa 20 minit. 20 minit saja. Okey korang, saya nak buka lagi tudung dalam masa, tak ada COD ke? Ada. Dalam masa macam mana tu? Abang nak dengan mama ke nak dengan Nani? Dalam situ. Nak mini glow melting balm Sarah, COD ke Sabah tak ada ke? Ada. Okey, untuk malam ini sahaja kita nak gila-gila. Tak habis lagi ni, gila-gila. Kita nak live sampai sahur. Kalau boleh lah. Kalau korang kuat, Sarah kuat. Kalau korang tak kuat, Sarah pun tak kuat. Tak ada suara pun tak kisahlah, tak ada suara. Okey, korang kalau sabun, korang 2 sabun ni malam ini RM77. Korang dah cakap dengan Sarah kan? Korang kata Sarah buka untuk orang malam. Buka untuk orang malam. Okey, baik. Saya buka untuk orang malam. Wow, tinggal sikit korang. Tinggal sikit saja. Acne Away Cleansing Balm korang kasih habis. 38% dari tahun lepas. Dari tahun lepas sampai sahur. Pernah kan sampai sahur kan? Pernah lah. Nak tengok tudung Silver Sage. Baik, Silver Sage. Silver Sage ini Silver Sage. Silver Sage. Siapa yang baju raya dia tahun ini color hijau, color olive, ambil Silver Sage. Sarah kalau excited, Sarah nak jerit. Sarah tak tahulah. Okey, tudung sekarang ini. Okey, bye. Tak apa, dia tak nak sudah. Dia nak teman saya. Okey, tahun lepas mata panda, tahun ni macam ni juga. Tahun ni macam mana? Tahun ni mata dragon. Tak apa, mata panda, mata dragon, yang penting ada vitamin C. Ada vitamin C. Dan order sabun combo, thank you so much. Okey, kawan-kawan semua, siapa yang nak Arashi 15%. Sekarang, okey, ini color sea green. Color sea green ni selling fast ya korang. Color sea green ni tinggal dalam 15 helai sahaja. 15 helai. Lepas tu ini color silver sage. Kalau siapa yang pakai baju warna biru, pakai baju warna maroon, pakai baju color grey, pakai baju color hitam, boleh ambil color grey ni. Ini string. Ini string. Buat booster tak? Buat okey. Ini color purple, tapi color purple yang light. Ini adalah orchid bouquet. Dan order 3 cleansing balm. Okey, ini adalah orchid bouquet kawan-kawan. Okey, siapa yang baju dia color rich brown? Tahun ni rich brown atau color cream, boleh ambil almond. Okey, almond. Siapa yang baju raya dia color pink? Color pink boleh ambil camellia. Camellia. Sekarang ini Arashi plain 15%, okey? Siapa yang baju dia color maroon, color burgundy, boleh ambil claret. Claret. Okey, ini navy blue. Baju raya dusty purple, ambil ni. Orchid bouquet. Orchid bouquet. Okey, ini color denim color denim header. Yang ini sangat-sangat cantik. Kalau you tak pakai dengan baju raya, you pakai dengan baju harian. Color-color ni semua bila you pakai dengan baju harian, cantik sangat. Ini color header. Okey, color lilac ni tinggal, saya rasa tinggal 15 helai saja. Yang ini selling fast, color lavender eyes. Lavender eyes ni memang tinggal dalam 15 helai. Kalau baju soft yellow, kena pakai color almond. Kena pakai color almond. Almond ni. Okey, kita tengok Acne Away tinggal, tinggal 90 biji lagi. 90 biji lagi. Yang ini dia ada shea butter, dia ada fruit acid complex, dia ada Unicle Biotech, dia ada encapsulated vitamin E. Vitamin E ni untuk melambatkan penuaan dan melembutkan kulit you.
dan dia ada 7 botanical extracts. Baju purple muda, acne away macam mana guna Sarah? Ini cuci muka, pencuci muka dengan makeup remover. Okey, ambil, calit, sapu, gosok, basuh dengan air. Okey, sekejap, Sarah tak sempat nak baca soalan tadi. SOS serum boleh layer tak dengan retinol? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau you pakai ampoule serum, boleh. Alah, semalam dah beli. Korang boleh habiskan sekarang acne away ni. Tinggal lagi 90 biji sahaja. Korang bawal plain 15%. Sarah, untuk jeragat Sarah sekejap. Sarah tengok. Sekejap Sarah baca tadi atas-atas. Baju purple muda, tudung boleh pakai orchid bouquet. Inajina. Perfect repair, best sangat bila pakai. Alhamdulillah. Okey, apa tadi? Sarah, untuk jeragat, okey, boleh tahu tak kulit you kering ataupun kulit you berminyak? Kita punya sabun sekarang ini, malam ni sabun sangat murah. Ya, lebih baik beli combo 2 daripada beli 1. Combo sekarang ni tengah gila-gila korang ni. Tengah gila-gila. Kalau siapa tak beli combo malam ni, korang akan menyesal. Okey, kalau kulit kering, okey, kejap saya baca. Kalau untuk jeragat kulit kering, untuk kulit kering, ambil bag nombor 7. Okay, Skin Savior. Dan you kena pakai SOS. SOS bag nombor 14. Okay, untuk SOS ni, ini. Sebab tinggal sikit saja kan. Kalau untuk kulit berminyak, boleh ambil bag nombor 7 Skin Savior. Habiskan semua SOS tu. Dan juga bag nombor 8 Vitamin C. Sabun yang paling murah dan paling jimat korang. 2 dapat RM77. Dah lah, ini 500 ml ni. Sangat besar. Restock scrub pink. Sebab scrub pink tu dia belum sampai lagi. Sorry ya. Dia cuma bagi dekat kita hijau dengan purple saja. Okey korang. Kalau korang nak pakai sabun, mula-mula purple dulu, lepas tu hijau pun boleh. Tak semestinya kena pakai satu saja. Tak semestinya kena pakai purple, hijau, tak. Boleh pakai hijau dan purple. Okey, Sarah akan bacakan benefit body, Sarah akan bacakan benefit natural daily scrub kita in 5 minutes. Okey, bagi Sarah update sekejap. Okey, Sarah nak bagi tahu korang, navy blue, header, almond untuk Arashi plain dekat belakang, lavender ice dengan sea green, selling fast. Okay, selling fast. Jadi kalau korang tak grab, dah habis nanti. Yang selling fast, navy blue, header, almond dengan lavender ice dan sea green. 5 color ni tengah selling fast sebab tengah 15% sekarang. Kita punya SOS serum tinggal lagi 22 botol. Sekarang tengah berapa persen? Wow. 41% sekarang korang. Okey, naikkan ke nombor 1. Kenapa ada linen spray lagi? Return. Okey, korang minta COD tapi return. Janganlah macam tu tau. Ada linen spray 2 ni return. Ada 1 return, 1 unpaid. Kita punya Acne Away Cleansing Balm tinggal 90 biji lagi. Okey, sekejap. Okey, tolong pinkan SOS.
Sarah jual apa? Dah buat ni tak? Sarah jual apa? Sarah jual yang ni body scrub. Kita jual produk Lumiere. Produk Lumiere ni dia ada skincare. Skincare kita yang sangat-sangat bagus. Clinical punya skincare. Lepas tu ada sabun natural body scrub. Dia punya ingredients banyak seperti skincare juga untuk exfoliate. Dia bukan sabun biasa yang hanya setakat wangi, tapi dia exfoliate dan juga dia mencerahkan. Okey, saya dah naikkan dan juga saya dah pinkan beg nombor 1 SOS sekarang. Siapa yang nak top up SOS, tinggal 20 botol lagi. Sekarang ni 41% korang. Okey, saya ceritakan benefits sabun Okey, jom mari kita. Sekejap, saya kena tengok dulu berapa stok sabun. Sekarang ni tengah berapa persen? Sekarang yang combo 23%. Yang combo 23%. Kalau siapa yang nak beli loose, boleh. Loose pun tak banyak. Lebih murah dan jimat kalau korang beli combo, sebab tengah murah gila sekarang ni. Alright, mari kita ke ingredients. Alright, dengar ya kawan-kawan. Okay, kita punya sabun ni adalah natural daily scrub body wash. Daily scrub body wash. Dia boleh pakai hari-hari. Tak kisah you sehari you mandi 5 kali pun boleh you pakai kita punya sabun ni. Nak 5 kali pun boleh. Walaupun dia exfoliate, dia buang sel kulit mati, dia buang semua kulit-kulit mati, tapi dia tidak akan mengeringkan kulit sebab dia ada vitamin E, dia ada aloe vera. Dia akan menjaga kulit. Dan bukan setakat skincare kita sahaja yang anti-aging. Sabun mandi kita pun anti-aging juga. Dia boleh pakai untuk orang tua, mak bapak kita, adults. Boleh pakai untuk teenagers, boleh pakai untuk kids, tak ada masalah. Cuma baby je tak boleh pakai. Sarah ceritakan yang hijau ni, Hydrastic. Dia ada sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate untuk keep kita punya skin moist. Skin kita tak kering dan dia membuatkan kulit kita kenyal. Kenyal. Dia jaga elasticity kulit kita, tidak berkedut. Dan dia ada vitamin E. Vitamin E rich antioksidan kuat yang dia melindungi kulit dan membuatkan kulit dia melindungi kulit kita daripada kotor-kotor yang boleh masuk, dan juga dia melambatkan penuaan. Dan dia ada allantoin. Kalau you tengok sabun-sabun dekat luar sana, dia tak ada ingredient allantoin ni. Allantoin ni untuk menenangkan kulit, mempercepatkan regenerasi dan mencegah irritation. Kita punya sabun ni dah serupa skincare dah ingredients dia, tahu tak? Bila bapak buat, bibi buat sabun ni, dia betul-betul teliti ingredients dia untuk bagi yang terbaik untuk korang. Bukan hanya sekadar sabun yang wangi, dah bye-bye dah. Tidak. Tapi sabun kita ni dia menjaga kulit kita, protect kulit kita. Dekat dalam hijau ni dia ada white grape extract. Apa white grape extract? Dia mengandungi AHA untuk exfoliate, lembut dan mencerahkan kulit. Yang ni korang nampak tak biji-biji ni? Nampak tak biji-biji ni? Nampak tu? Dia exfoliate, dia punya biji-biji tu apa nama dia? Lembut sangat, dia tak kasar macam lulur. Botol pink tu belum sampai lagi. Boleh tak saya nak air? Ada jamu tak lebih? Ada. Nak jamu please? Setiap malam saya minum jamu tau. Korang minum jamu ke tak korang setiap malam tu? Lepas tu yang hijau ni dia ada
ada antioksidan dan vitamin untuk meningkatkan elasticity kulit. Lepas tu dia ada aloe vera extract, dia menenangkan dan melembabkan kulit. Dia bagi moisture. Jadi kalau siapa yang ada eczema, yang ada kurap, yang ada panau, sangat-sangat bagus bila pakai sabun ini. Yang ada penyakit kulit, yang ada irritation, yang ada kemerah-merahan, yang ni pH dia sangat sesuai. Even anak Sarah pun pakai untuk mengelakkan daripada allergic. Last kali dia ada cucumber extract. Cucumber ni dia menyegarkan kulit dan dia bagi ada rasa cooling effect. Banyak ingredients dekat dalam ni, tahu tak? Yang membantu korang. Dia dia bau dia fresh, calm, yang bagi korang rasa macam sabun spa, sabun yang mahal macam tu, tau. Best sangat. Okey, mari kita tengok kita punya korang SOS kita selling fast, tau. SOS kita. Lepas tu dah bye SOS. Mini cleansing balm kita untuk acne away pun tinggal sikit. Tapi untuk orang SG apa tadi soalan? Okey, kalau untuk orang Singapura dan orang Brunei, macam semalam diorang message kita. Diorang message kita dekat Buy PSL. You message sekarang dekat Buy PSL. Kita akan terus reply, kita akan terus assist you. Semalam dah ramai dah orang Singapura order. Semalam siapa yang beli Centella Ampul. Centella Ampul tu dia boleh layer Dia boleh layer dengan any serum yang korang ada. Okey, dipakai selepas toner. Kalau you nak pakai dengan peeling serum pun boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. SOS untuk apa? SOS tu dia untuk repair skin barrier you, untuk kulit kering, untuk untuk menghilangkan garis-garis halus dekat muka you. Sarah, selain retinol, pakai malam Ultrarich boleh tak? Pakai malam boleh, tapi jangan campur retinol dan Ultrarich ya. Jangan campur. Okey, untuk purple pula. Sekejap sekejap. Saya rasa macam pening-pening kepala sikit tadi. Saya tak tahu kenapa. Mungkin saya buka puasa terkejar-kejar tadi. Jadi saya nak minum jamu. Saya pening kepala. Kepala saya macam berat sangat. Betul ke ada buat macam tak ada apa-apa pun? Oh, dah tak, tapi dari grafik sih yang followers banyak. Oh ya, okey. Okey, tadi Sarah dah bacakan untuk you kena dapatkan SOS tau. Retinol boleh layer dengan perfect repair tak? Tak boleh. Retinol jangan campur dengan apa-apa, please. Retinol tidak boleh campur dengan apa-apa kecuali moisturizer, sleeping mask. Itu saja yang dibenarkan. Yang lain tak dibenarkan. Tak boleh. Terima kasih Mbak Murni.
Okey, saya bacakan untuk yang purple pula. Okey, purple ni apa nama dia? Velvet Exfo. Yang ini no paraben, no SLS, no SLE. Okey? Sabun ni sangat-sangat smooth. Yang ini revive, yang ini smooth. Kalau nak pakai dua-dua sekali pun boleh, tak ada masalah. Memang best gila. Alright, yang warna purple pula. Okey, siapa yang badannya berminyak-minyak kat belakang, lepas tu dia ada jerawat dekat belakang badan, memang bagus sangat pakai ni. Dia akan kontrol minyak dekat badan you. Lepas tu dia akan membersihkan dekat belakang badan tu yang ada tumpuk-tumpuk jeragat, yang warna kulit badan bukan muka. Warna color badan yang tidak sekata. Lepas tu kan dekat belakang tu kan ada jerawat lah, ada jeragat lah. Yang ini pakai ini exfoliate. Okay. Okay, korang, apa hero ingredients yang ada dekat dalam sabun purple ni? Ada salicylic acid. Salicylic acid membersihkan pori-pori dan mengangkat sel kulit mati. Lepas tu ada vitamin E, antioksidan yang kuat untuk menjaga elasticity kulit. Lepas tu dia ada honey extract. Honey extract untuk melembabkan dan menenangkan kulit. Lepas tu ada kiwi extract. Kiwi extract ni dia kaya dengan vitamin C. So dia memang boleh mencerahkan. Kalau you pakai dalam masa seminggu, you dah boleh nampak hitam-hitam, daki-daki semua keluar. You kena sental je, gosok. Macam dekat tangan kan. Jangan guna dengan air lagi, jangan bilas dengan air. Bila nak sabun tu, okey, gosok. Lepas tu you bandingkan dengan tangan you tengok. Okey, nanti Sarah tunjuk sebab kita ada ni kita boleh tak ambil sabun tu. Lepas tu ada soap berry extract. Soap berry extract ni pembersih alami yang lembut. Kita ada aloe vera extract untuk hydration for the skin. Kita ada grape seed extract, antioksidan untuk melawan penuaan. Dan last kali kita ada white hazel extract untuk kontrol minyak yang berlebihan dan menyegarkan kulit. Okey korang, saya buat demo lah ya. Sabun. Ini kali hijau kan? Ya. Okey. Yang ini Hydra Silk. Okey, ni kali hijau tau. Ya Allah, wanginya. Bau dia jangan risau, memang wangi dan segar. Okey, mula-mula jangan bilas dengan air dulu. Okey? Jangan guna air dulu. Okey, tengok tekstur dia sangat-sangatlah lembut. Okey, ini sabun. Ini Hydra Silk ya. Okey. Sangat lembut. Dia macam ada biji-biji tau. Dia macam ada biji-biji scrub, tapi dia rasa lembut. Bau pun wangi sangat, bau fresh. Okey, gosok, sental. Kalau dekat anak-anak tu kan, sental lah dekat diorang punya belakang leher, badan, celah-celah semua. Okey, dia berbuih tapi dia tak banyak sangat buih dia. Nak mandi kan? Okey. Nampak ni, ini sabun. Okey? Sabun lah korang. Nampak? Dan dia mencerahkan kita dapat feedback. Ada yang pakai sehari cerah, ada yang pakai 2 hari cerah. Tapi yang penting, dalam masa seminggu korang dah boleh nampak dah semakin cerah. Bukan putih terus Kalau putih terus tu menipu sangat. Kan? Dia mencerahkan. Macam kotor-kotor semua hilang ni. Kotor-kotor, subhanallah. Macam best warna hijau sabun body scrub tu. Ya. Sental. Bagi keluar daki-daki semua ni. Okey. Dia memang wangi. Okey, saya basuh dengan air sekejap
Korang tengok ni. Ha, nampak tak? Saya tunjuk kat ni. Ya Allah, sangat lembut tangan saya. Wangi pula tu. Lembut sangat. Betul-betul lembut. Dua color tu boleh cerah ke? Ya, betul. Dua-dua color ni memang mencerahkan. Lepas tu dia mengelakkan penuaan. Maknanya macam elasticity kulit tu kan, bila dah berkedut-kedut tu, dia bagi smooth saja. Ha. Lembut kulit saya tau. Lembut sangat, tengok. Berdaki-daki tu semua, dia tadi ada hitam-hitam tau. Ada minyak-minyak semua dia keluar. Best lah. Lembut rasanya. Lepas tu boleh pakai body oil. Korang tahu tak? Body oil kita tinggal 10 saja korang. Korang nak tak? Okey, naikkan body oil. Cleanser dengan serum mana yang boleh kecilkan pori, pudarkan jeragat untuk kulit kering? Cleanser pakai Rebalance. You kena double cleanse. Ini double cleanse ni pakai kita punya mini cleansing balm. Dengan facial wash kita, you ambil Rebalance sebab kulit you kering. You kena pakai dua ni untuk kulit kering dan jeragat. Lepas tu serum you boleh pakai sebab kulit you kering kan, you boleh pakai SOS serum kita. Bag nombor 1 yang sekarang tengah 41%. Dan juga you pakai lagi sekali. Maksudnya. Dan juga you pakai bag nombor 9 Skin Savior. Kalau kulit kering, ambil SOS tu, bag nombor 3 kita tu. Untuk yang berumur 50-an, mana yang sesuai? Nak fokus ni ke? Nak fokus anti-aging ke? Umur 50-an, kalau sabun mandi ni bagus. Kita buat daripada kepala sampailah ke kaki. Okey, kalau untuk badan, sabun ni bagus, ambil combo. Sebab yang ini penuaan ni, anti-aging punya sabun. Anti-aging punya sabun mandi dan juga dia mencerahkan. Kalau untuk skincare, boleh pakai kita punya Ultra Rich bag nombor 15. Ultra Rich bag nombor 15 yang itu DNA Salmon untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Kita punya body oil tinggal... Body oil berapa? Body oil kita tinggal 10 botol aja korang. Okay, saya nak minum jamu kejap. Sebab tadi Sarah Ultra Rich pakai sebelum SOS. SOS dulu, lepas tu Ultra Rich. SOS tu dia macam base kulit kering. Tapi kalau kulit sensitif tak boleh pakai SOS. Dia kena pakai Centella Ampul yang semalam tapi dah sold out dah. Saya minum jamu, tengok. Jamu apa tu? Jamu untuk kesihatan badan, jamu untuk detox. Kalau badan lengur-lengur, badan penat, nak keluarkan angin, ini jamu dia. Keluarkan angin yang banyak, badan korang rasa lemah, bulan puasa ni rasa lemah, rasa penat, boleh ambil. Okey, kita punya body oil tinggal 9 lagi korang. Wow, bag nombor 2 tinggal 9 lagi. Bag nombor 5, kita punya period pun boleh minum jamu ke? Boleh, tak ada masalah. Dia tak ganggu period dan dia tak bagi period jadi lebih banyak, tak ada. Kalau period, selamat untuk minum jamu ini. Kita punya Acne Away, kita punya mini cleansing balm 38%, RM18 saja korang. Korang boleh habiskan. Tinggal tadi ada 100 berapa? 123.
123 biji. Sunscreen belum ada lagi. Sekarang tinggal 90 biji saja. Tengok botol ungu dengan hijau tu. Ini adalah sabun mandi Natural Exfoliate Daily Scrub. Yang ni 500 ml 500 ml. Sekarang ni kalau harga combo lagi korang dapat murah. Kalau combo tu korang dapat RM38 satu botol besar. Korang 50% 500 ml 500 ml tapi RM38. Siapa nak bagi 500 ml besar macam ni? Lepas tu apa nama dia, ada banyak ingredients pula yang bagus-bagus. 23% untuk 2 combo sabun ini. Murah. Untuk siang nak pakai apa untuk jeragat? Okey. Untuk siang boleh pakai beg nombor 9 dan 10 untuk jeragat. Pakai 2 tu memang sangat-sangat bagus. Sekejap saya minum jamu sebentar. Aduh. Syaikul okey ke? Tidur ke? Bulan Ramadan ni, selain berpuas, Tidur ke? Tak. Hai korang. Okey, nak tengok tudung color apa? Body oil kita tinggal 8 botol lagi korang. Ya Allah, 40% body oil kita. Wow. 8 ke 9 ni? Virgin coconut oil tinggal 6. Kalau siapa yang nak bau fresh, ambil Yuja. Yuja kita tinggal 3 botol lagi saja. Dan COD combo body wash. Thank you so much. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Dia punya ni ada ramai orang baru masuk ya. Ramai orang baru dekat dalam ni yang tak tahu lagi tentang Lumiere. Korang, tudung kita ni, okey, kalau tudung dekat belakang ni, kita punya tudung premium cotton foil tau, premium. Bukan apa tu, tudung cotton yang murah-murah tu. Kalau korang bandingkan harga yang murah dekat luar tu yang boleh dapat RM15, RM20, ya betul. Tapi dia tak ada kualiti. Yang itu kalau basuh banyak kali berbulu dan cepat koyak. Kita punya tudung ni pakai setahun, pakai 2 tahun masih cantik, warna tak pudar, masih wangi, tak berbulu. Korang cuba bandingkan. Beli satu, cuba bandingkan. Wow, SOS kita pun tinggal 20 botol saja korang. Okay. Saya minum air sekejap. Sedap gila jamu ni. Dia rasa badan segar. Tadi saya rasa kepala saya pening. Sekarang kepala saya dah okey dah. Set pori-pori terbuka yang mana? Okey, untuk pori-pori terbuka, you kena double cleanse. You ambil kita punya facial wash dan kita punya ni.
Ha ni. Ini double cleanse. Ini kita punya starter set. You ambil kita punya cleansing balm dan juga kita punya facial wash. You basuh sehari 3 kali, you boleh nampak dah pori-pori semakin tutup. Dan you boleh try kita punya peeling serum. Bag nombor 14 peeling serum kita. Peeling serum tu selepas you double cleanse. Okay, dah basuh dengan air, lepas tu you pakai peeling serum. Peeling serum ni kalau untuk kulit kusam, untuk pori-pori terbuka, untuk bekas jerawat. Tengok Sarah punya jerawat dah kering dah. Ni untuk bekas jerawat. Yang ini you pakai dalam 1 minit 2 minit, biarkan, lepas tu basuh dengan air. Siapa nak peeling serum? Saya nak bagi diskaun peeling serum kita. Siapa mahu? Okay, first yang mana dulu? Dah order DNA Salmon COD. Thank you so much. First, nak rekod takkan lupa. Okay, first double cleanse. First double cleanse. Yang ini version besar, yang ini version kecil untuk pergi travel, okay? Lepas tu you pakai toner. Kita ada daily toner, soothing toner dengan gentle toner. Toner siapa yang semalam ada centella ampul, okay? Semalam ada centella ampul kan? Okay, centella ampul. Kalau tak ada centella ampul, boleh pakai SOS. Kalau ada centella ampul, pakai centella ampul dengan SOS boleh. Kalau tak ada centella ampul, pakai SOS. Yang ni untuk kulit kering, maknanya base sebelum you pakai serum yang lain. Okay, yang ni SOS SOS. Lepas tu you boleh layerkan dengan Ultra Rich ke peeling serum. Lepas you basuh muka. Tapi yang ini seminggu 3 kali saja ni. Seminggu 3 kali. Best pakai ni. Dia akan exfoliate muka you. Yang ni seminggu 3 kali. So selepas you pakai SOS, you nak pakai Ultra Rich ke, you nak pakai Skin Savior ke, you pakai vitamin C ke, boleh, tak ada masalah. Pakai Perfect Repair ke, boleh, tak ada masalah. Macam tu. Last sekali, yang ni punya serum, you pakai moisturizer. Okay, yang ni boleh buat pagi dan malam, kecuali peeling serum malam. Kalau malam you boleh pakai retinol ke, boleh juga. Retinol tu malam saja. Retinol macam semalam Sarah pakai retinol. Retinol tu malam saja. Skin Savior and vitamin C boleh layer tak? Boleh. Boleh campur, boleh layer. Maknanya lepas pakai Skin Savior tu, okay, bagi kering, lepas tu baru pakai vitamin C. Kalau malam, basuh muka, toner, retinol, moisturizer, sleeping mask. Dah cukup. Tu malam. Retinol ni memang the best untuk jeragat, jerawat, anti-aging. Semua orang mesti ada retinol. Especially umur 35 ke atas, 30 ke atas, mesti ada retinol. Pakai malam saja dan jangan campur dengan benda lain kecuali sleeping mask. Tak boleh pakai dengan Ultra Rich, tak boleh pakai dengan Perfect Repair, tak boleh. Sementara itu, saya tolong pinkan Vegan Baby. Ada satu korang 25%. Yang ini ada 20 box saja. Mix Vegan Baby. Mix tu dia dapat 4 ni Okay, sold out. Okay, sold out. Thank you so much. Okay, bye-bye.
Siapa yang dapat ni orang yang bertuah. Bye-bye. Dekat mana nak beli tudung Sarah ni? Okey, tudung Sarah ada dekat... Okey, masukkan pula Sakura Series 2. Sakura Series 2 ada... Tinggal 5 helai saja korang yang ini. Ada color biru, ada color purple, ada color peach. Tinggal 5 helai saja. Naikkan. Okey, sama juga. Sama juga. Okey, 25% untuk 3 color ini. Okey, bag nombor 1. Tinggal 5 helai saja. Itu saja yang tinggal. Last one. Ini termasuk ini ke tak? Ya. Okey. Termasuk ini. Ada 5 helai. Bag nombor 1 ya. Kita punya bag nombor 5 body oil ada 9 lagi 40%. Okey korang, bag nombor 1 dah pin kan? Pin kan, apa yang nak jual tu pin kan? Okey, siapa yang nak printed? Ini printed Sakura. Sakura ada bunga sakura dan ada kipas. Yang ini motif-motif Jepun. Ala-ala Japanese. Color dia pun color yang sangat cantik. Ada color biru, ada color purple, ada color peach. Okey, okey, 25% sekarang. Bag nombor 1 sekarang korang. Bag nombor 1. Ini biru, ini purple, ini peach. Tinggal 5 helai sahaja korang. Sarah, tak jumpa Bella ke tak? Masing-masing busy. Busy korang. Okey. Bag nombor 2 ya. Sambil korang boleh tekan bag kuning untuk bag nombor 1. Okey, bag nombor 1 tu printed Sakura. Bag nombor 2 vegan baby. Kita cuma ada 20 kotak saja. Sekarang 15%. Korang akan dapat flavor yang berlainan, yang mix tu. Okey. Yang ini vegan baby ni dia low gluten, source of fiber, low sodium, free from egg, free from dairy, free from MSG, free from allium. Dia tak ada Ajinomoto, kurang garam, low gluten korang. Lepas tu dia punya mie diperbuat daripada sayur. Kalau nak buat untuk anak-anak memang sedap. Mie dia tu mengenyangkan. Yang ini carrot pumpkin. Yang ini carrot beetroot. Yang ini spinach and broccoli. Yang ini sweet potato. Dia punya mie memang diperbuat daripada sayur. Kalau anak-anak yang tak makan sayur, bolehlah korang bagi ni. Nama dia vegan baby. Dia bukan untuk baby tau. Dia ni mie ni adalah mie goreng. Cara masak dia mie goreng. Paling simple mie goreng lah. Memang sedap sebab dia ada perencah dia juga. Cara masak adalah mie dia rebus. Jangan terlalu lembik. Lepas tu buang air. And then gaulkan dengan apa? Dengan dia punya perencah dia. Kalau nak pedas, boleh letak cili api. Lepas tu boleh letak telur mata. Dah sedap dah. Kalau katakanlah nak guna mie dia sahaja, tak guna perencah, boleh. Guna mie dia sahaja, korang boleh buat spaghetti.
Jadi sihatlah spaghetti korang untuk anak-anak kan. Daripada korang guna mi spaghetti tu yang tak sihat, untuk diri sendiri pun boleh guna mi dia untuk buat spaghetti bolognese ke, carbonara ke, aglio olio ke, boleh. Selepas itu boleh buat salad. Kalau salad kan dia guna mi suun kan, boleh guna vegan baby ni. Nak buat Vietnamese roll pun boleh. Dia punya mi made with real veggies, less sodium, low gluten. Ini semuanya natural ingredients, mi sehat. Kalau ini buat bekal untuk anak-anak pergi sekolah pun, satu mi tu dia makan waktu rehat, kenyang tau, kenyang. Ini favourite anak-anak saya. Dia mesti nak vegan baby. Saya dah tak ajar, saya tak ajar anak-anak saya makan apa? Brand yang MM tu. Jadi kita support local. Okey, jangan makan yang brand-brand M tu. Yang tu Israel. Okey? Okey, SOS. Okey, korang. Sebelum saya undur diri korang, okey, untuk 3 orang semua. Sama. Okey. Tapi janganlah vegan baby. Vegan baby tak boleh, sabun tak boleh, tudung tak boleh, acne away tak boleh. Tripeptide dan Matricil 3000 ni dia untuk improve skin texture, untuk reduce wrinkle, dan juga dia enhance skin elasticity. Niacinamide ni untuk mencerahkan kulit, okey, dan dia meratakan warna kulit. Lepas tu dia ada ceramide complex dan 3D hyaluronic acid. Dia untuk moisturize. Okey, dia memang sangat bagus untuk kulit kering. Jadi you boleh, sebenarnya yang ini you boleh layer dengan serum lain tau. Jadi you akan rasa hydration je sepanjang hari. You akan rasa macam kulit you moisturize. Dia dia repair skin barrier you daripada dalam. Yang penting kita nak produk yang dia repair daripada dalam, bukan luaran saja, tapi daripada dalam. Dia repair skin barrier you. Dan pentanol tu untuk kurangkan kemerah-merahan. Dia anti-inflammatory. Okay. Okay guys, sel sudah berjalan. Okay, alright. Korang ada kejutan untuk korang dekat beg kuning sekarang. Silalah tekan beg kuning. Go! Untuk 2 orang sahaja. Go sekarang korang. Sebelum pukul 12. Go! Kita punya SOS siram tinggal 19 saja. Lepas tu bye-bye SOS. Siapa yang kulit kering sangat, okey, kalau kulit tak kering, kulit normal, kulit combination pun boleh pakai. Kenapa? Dia akan bagi kulit korang apa bahasa Melayu dia lembab sepanjang hari. Dan korang boleh pakai SOS ni, boleh layer dengan produk lain. Contoh, yang ni you nak pakai dengan Ultra Rich, boleh. Apa tadi tu? Sandal ampul habis Habis. Yang ni you nak pakai dengan vitamin C, boleh. You nak pakai dengan Skin Savior, boleh. You nak pakai dengan Perfect Repair, boleh, tak ada masalah. Tinggal 19 botol saja ni. Okey. Teng teng teng. Ultra Rich pula. Buat lagi sekali SOS. Masukkan lagi 2.
Dan beli serum Ultraris. Thank you so much. Kalau kulit jeragat dan dry, elok pakai set apa ya? Okay, you boleh ambil SOS. Okay, untuk jeragat. Dan juga you ambil Skin Savior. You pakai dua ni. You pakai dua ni. Yang ini boleh layer. You pakai SOS dulu. Lepas tu you pakai Skin Savior. Ya, pakai sebelum moisturizer. Selepas you mula-mula you double cleanse. First kali double cleanse Yang tinggal 19 botol tu adalah SOS Anti Mardin. Sebab kulit you kan kemerah-merahan. You kena pakai apa tu, produk-produk yang bagi moisture kat muka you. Macam SOS. Kulit you sensitif ya. You kena pakai Perfect Repair. You kena pakai Centella Ampul. You kena pakai Sleeping Mask. Semalam you sempat tak beli Centella Ampul? Sempat tak? Sempat tak Anti Mardin? Dan beli retinol. Thank you so much. Cuma untuk 2 orang sahaja. Tak sempat. Alamak, yang itulah the best product. Semalam kita launch tapi dah sold out. Yang tu lah the best product untuk kulit muka you yang selalu kemerah-merahan tu. Tapi tak apa, kalau macam tu you keep on pakai SOS. SOS ni yang tinggal 18 botol saja ni. Retinol untuk anti-aging, anti-wrinkle dan untuk jeragat. Kalau ada jerawat, dia matikan jerawat you. Tapi pakai waktu malam saja. Pakai waktu malam saja. Okey, Anti Mardin, kulit you kering. Kulit you kering tapi kulit you berjeragat. Jadi you perlu pakai SOS dengan Skin Savior. You kena pakai dua ni lah. You memang perlukan SOS. Sebab kulit you semakin mengering kan. Sebelum you pakai apa-apa, you kena pakai SOS. Dan beli nombor 19 yang dark spot and muka kusam. Thank you so much. Korang body oil dengan apa tu, linen spray linen spray tinggal 2 saja. Linen spray SOS dah ke? Dah. Okey, bag nombor 1 SOS ya. Hai Sarah, selamat pagi, baru masuk. Alamak, lambatnya you masuk. Oh, ada ni ada function ya. Buka puasa dengan family ya. Cara pakai nanti macam mana Sarah? Boleh pakai siang dan malam. Yang mana satu pakai siang dan malam? Nombor 19. Oh, Skin Savior. You boleh pakai siang dan malam, tak ada masalah. Jangan lupa lepas pakai serum, pakai moisturizer. Waktu pagi pakai weightless gel, waktu malam pakai sleeping mask. Sleeping mask tu memang terbaik sangat. Terbaik sangat. Oh, tengok wayang. Saya baru je tengok wayang pagi, tengah hari tadi saya bawa anak-anak saya. SOS tu boleh pakai siang dan malam kan? Boleh, tak ada masalah. Rebalance dah ke? Okey, rebalance korang. SOS tinggal 18 botol sahaja. Korang boleh habiskan. Okey, kalau nak tengok warna Arashi bagi tahu ya, tudung.
Wow, nak dekat pukul 12. Siapa yang nak beli cookies, boleh beli cookies raya ya. Masih ada lagi. Siapa yang hari tu minta cookies raya. Terima kasih yang beli cookies raya, yang support mama saya. Okey, sudah? Semua sudah? Dah. Ada ni SOS? Okey, SOS masih lagi. Arashi Sakura tinggal 5 helai saja korang. Vegan baby ada lagi 20 box saja. Itu saja last. Siapa yang nak buat untuk sahur boleh. Memang bagus untuk sahur. Acne away. Okey. Linen spray tinggal lagi 1 korang. Bag nombor 11. Tinggal lagi 1 saja. Linen spray. Okey, nak pukul 12 dah korang. Empat kali dah live sebab asyik lag. Stres aku. Manalah tahu besok lagi better kan. InsyaAllah besok semakin better. Tak sedar-sedar kita bulan puasa dah masuk apa nama dia, hari ke-13. Hari ni pun dah 15 hari bulan dah. Cepat betul. Masuk pukul 12 birthday Sumaya. Ya. Birthday Sumaya 16 Mac. Besok kejap lagi. Lagi 5 minit pukul 12 dah birthday Sumaya dah. Ya Allah. 6 tahun dah dia. Dah budak becah dah. Terima kasih yang wish. Okey, saya tunggu sehingga pukul 12. Siapa yang nak beli SOS tu, saya bacakan lagi sekali. SOS tinggal berapa? 2. Oh, tinggal 1. Salah. Dia punya ni sama. Okey, dekat dalam SOS ni, okey, dia ada blue copper tripeptide dan matrixyl 3000. Dia function dia untuk untuk collagen production. Okey, untuk collagen dekat dalam you punya skin tu, okey, dia menggerak-gerakkan dan juga dia improve skin texture, dia reduce wrinkle dan dia enhance skin elasticity. Lepas tu dia ada niacinamide. Niacinamide untuk mencerahkan skin you dan dia meratakan warna kulit skin you. Betapa bagusnya SOS ni. Lepas tu dia moisturize kulit you and dia provide long lasting hydration. Jadi tolong siapa yang kulit kering dekat dalam sini memang bagus you pakai SOS. Dan SOS ni dia boleh layer dengan any product. Kalau you ada vitamin C, you ada skin savior, dia boleh layer.
Make sure you pakai SOS tu dulu bagi kering. Lepas tu you pakai Skin Savior. Lepas tu dia ada Panthenol. Jadi kalau kulit you bengkak-bengkak, kulit you kemerah-merahan, gatal-gatal, dia ada anti-inflammatory. Macam itu. Dah pukul 12 ke korang? Dah pukul 12 okey. Ada ampit 9. Ada ampit 9 ni. Okey korang, saya undur diri dulu. Okey, terima kasih yang ada dekat live Sarah petang tadi dan juga sekarang. Terima kasih juga yang wish Sumaya happy birthday. Terima kasih korang. Macam biasa, kita jumpa besok. Terima kasih kepada yang membeli, yang tidak membeli. Terima kasih tap-tap screen. Semoga korang murah rezeki dan Allah pemudahkan urusan korang.